Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afiful Haq bin Iskandar Syahsami daripada kumpulan 8 bagi khusus BNR 37703 Pengurusan dan Etika Profesional. Pada hari ini, saya akan membentangkan perkembangan projek bagi Weekly Progress 3 dan Program 4 untuk projek kami iaitu Nilai Profesional Etika Kerja dan Amalan Harian dalam bidang elektrik. Temuduga bersama pensyarah berpengalaman industri. Bagi Progress 3, kumpulan kami memberi fokus pada fasa persediaan dan perancangan sebelum sesi temuduga dijalankan. Antara perkara utama yang telah dilaksanakan ialah proses penapisan dan penyusunan soalan temubual supaya lebih tersusun, relevan dan selari dengan objektif projek kami. Secara keseluruhannya, kumpulan telah menyediakan sebanyak 10 soalan utama dan 3 soalan tambahan sebagai backup sekiranya terdapat masa tambahan semasa sesi temuduga nanti. Selain itu, kami juga telah merancang aliran temuduga supaya sesi berjalan dengan lebih lancar dan natural. Temuduga akan dimulakan dengan sesi pengenalan dan pengalaman industri responden sebelum beralih kepada pembincangan berkaitan nilai profesional, etika kerja dan amalan harian dan akhir sekali dengan nasihat kepada pelajar. Dari segi teknikal pula, kumpulan telah mula membuat perancangan setup rakaman termasuk penyediaan audio, kamera dan juga perancangan untuk buat pilot test sebelum sesi temuduga sebenar. Pada peringkat awal, responden mencadangkan sesi temuduga dijalankan pada hari Isnin atau hari Khamis. Walau bagaimanapun, berlaku sedikit konflik jadual kerana beberapa ahli kumpulan mempunyai komitmen akademik yang lain seperti kelas ataupun lab. Okey, slide ni menunjukkan beberapa bukti, progres dan komunikasi rasmi yang telah dijalankan sepanjang pelaksanaan projek. Antaranya termasuk surat jemputan rasmi yang diberikan kepada responden, komunikasi melalui WhatsApp bagi tujuan penyelarasan jadual, serta pengosian dokumen soalan temubual kepada responden sebagai rujukan awal supaya responden boleh prepare dululah. Selain itu, kumpulan juga telah mengadakan pertemuan secara bersemuka bersama responden bagi mendapatkan pengesahan akhir berkaitan pelaksanaan sesi temuduga. Jadi pendekatan ni membantu memastikan komunikasi berjalan dengan lebih lancar dan profesional sepanjang projek ni dilaksanakan. Okey, bagi progres 4 pula, projek kami telah memasuki fasa execution readiness atau persediaan akhir sebelum sesi rakaman sebenar dijalankan. Melalui pertemuan secara bersemuka bersama responden, sesi temuduga telah berjaya disahkan untuk dijalankan pada hari Jumaat ni, iaitu 15 Mei 2026 pada jam 3 petang. Selain itu, semua ahli kumpulan juga telah mengesahkan komitmen masing-masing untuk hadir dan melaksanakan tugas pada hari rakaman nanti. Okay, pada peringkat ni juga, senarai soalan temubual telah dimuktamadkan dan persediaan teknikal sedang berada dalam fasa akhir sebelum pilot test dijalankan. Walau bagaimanapun, lokasi akhir temuduga masih dalam proses perbincangan bersama responden bagi memastikan persekitaran yang sesuai dan kurang gangguan bunyi semasa rakaman tu dijalankan. Okey, dari segi persediaan teknikal, kumpulan merancang menggunakan 3 unit telefon pintar sebagai kamera rakaman utama bersama 3 unit tripod untuk memastikan kestabilan rakaman video.
Selain itu, 2 unit wireless microphone akan digunakan sebagai sumber rakaman audio bagi memastikan kualiti suara yang lebih stabil dan konsisten untuk semua sudut kamera. Audio juga akan dirakam menggunakan external device secara asing daripada video supaya audio keluaran tu diselaraskan semasa proses editing nanti. Sepanjang pelaksanaan projek ni, kumpulan turut menghadapi beberapa cabaran. Antaranya ialah kesukaran menyelaraskan jadual semua ahli kumpulan kerana setiap ahli mempunyai komitmen akademik yang berbeza-beza. Selain itu, kumpulan juga menghadapi cabaran dalam memilih lokasi rakaman yang sesuai kerana mikrofon yang digunakan mempunyai tahap noise cancellation yang sederhana. Jadi bagi kita nak mengatasi masalah ni, kumpulan telah menyelaraskan semula jadual kemudian ke hari Jumaat supaya boleh dapat lokasi yang lebih sesuai dan selesa yang akan meningkatkan kualiti audio. Jadi bagi perancangan seterusnya, kumpulan akan menjalankan final pilot test sebelum sesi temuduga sebenar tu. Selepas tu, kumpulan akan membuat pengesahan akhir lokasi rakaman dengan pihak responden pada hari kejadian, iaitu beberapa jam sebelum, untuk mengenal pasti mana lokasi yang terbaik sewaktu itu. Jadi selepas sesi rakaman tu selesai, kumpulan akan meneruskan proses penyuntingan video dan dalam masa sama beserta penyediaan sari kata dan akan teruskan kepada penyediaan laporan akhir untuk projek ni. Jadi keseluruhannya kumpulan ini berada pada fasa akhir untuk persediaan sebelum sesi rakaman sebenar tu dijalankan. Jadi sekian saja pembentangan saya untuk progres 3 dan progres 4. Terima kasih.